sebenarnya apa yang penting cara diorang bawa diri lah. Ini bukan sekadar sports day untuk anak-anak tetapi karnival bersama-sama ahli keluarga. Kadang-kadang sekarang ni ibu ayah kan busy kan waktu kerja apa semua. So at least dengan sedikit usaha Al-Kausar Educate buat sport day ni dapatlah kita create moment untuk anak-anak. Dapat kita saksikan pemegang obor delegasi AKE Kamal Farid bin Muhammad Noor yang akan bersama-sama menyempurnakan simbolik perasmian Hari Sukan kita pada hari ini. Untuk objektif AKE 2026 ni yang bertemakan Olympic Day ni sebenarnya lebih kepada untuk bonding bersama anak-anak lah. Ibu bapa dan juga seluruh warga Al-Kausar berhimpun untuk beriadah. Kita kumpul around 12,000 ibu bapa dan anak-anak daripada lebih 300 center seluruh Taman Gali. Kurangkan dari segi gadget, so kita nak lebih pada bonding yang one to one dengan anak-anak. Kita nak mereka lebihkan kepada untuk bersukan dan mengenali macam mana untuk bersukan di AKE. Sangatnya. Yo Zumba. So kita nak jemput semua anak-anak datang ke depan. So kat sini kami ada beberapa checkpoint. Antaranya kami mengadakan aktiviti mengikut 6 bidang perkembangan kanak-kanak. So ada aktiviti yang melibatkan sensori, ada yang melibatkan fizikal. So berbagai-bagai lagi aktiviti dan juga kami ada sediakan hadiah-hadiah juga untuk ibu bapa yang terlibat. Selain itu dapat membina disiplin sebab apa diorang akan beratur dan menunggu turn untuk aktiviti. Kemudian bila selesai diorang akan happy jugalah setelah mendapat job dan settle semua aktiviti di dalam semua checkpoint. Saya daripada anak saya yang sulung ni, sekarang dah berumur 8 tahun, memang daripada umur 5 tahun kita masukkan anak saya yang sulung daripada untuk ke AKA sampailah ke dia. Dan insyaAllah mungkin ke dia juga, kita pun tak tahu lagi. Sebab ni actually tahun kedua kita orang tahun kedua join. So kita orang happy lah, seronok. So kita ada 2 anak daripada 3 anak kita join AKE. Apa yang saya boleh lihat untuk event hari ini sangat-sangat memberi galakan kepada anak-anak kita untuk berfikiran lebih kepada positive way. Kiranya dia berfikir macam mana cara untuk diorang melakukan aktiviti itu. Okey, anak saya ni dia my autism, tapi dari segi aktiviti yang dia lakukan macam puzzle, alhamdulillah tak ada masalah. Dia memang minat puzzle. Jadi benda tu dia buat dengan simple dan sekejap sahaja. Sangat best dia ada 12 booth untuk game. Kita kena main semua atau at least 8 untuk dapat medal. So sangat seronok lah. Dan diorang pun dapat berjumpa dengan kawan baru. Kita pun dapat bergaul dengan family yang baru. Kita dapat beberapa feedback daripada ibu bapa. So kebanyakannya memang cakap event ni memang orang kata havoc, very meriah, and then aktiviti pun amat best. Walaupun orang kata ramai kan, tengok suasana pun amat ramai, tapi parent pun memberi kerjasama yang amat baik. Kanak-kanak pun memberi kerjasama yang sangat baik. Orang kata tak mengamuk, tak apa pun. So mereka pun boleh buat aktiviti sama-sama. Parent pun mengikut arahan yang betul lah. Makan macam-macam. So kalau kita tidur, kita biar je kuman-kuman dalam mulut tu yang menyebabkan gigi kita rosak. This is actually saya punya first experience dapat berjumpa public macam ni. So it's a good experience. Saya suka sebab saya boleh jumpa and boleh educate ramai orang about gigi lah. Saya berharap untuk tahun hadapan punya next event akan lagi gempak dan lagi hebat dan lagi awesome untuk aktiviti kanak-kanak daripada yang normal dan EIP kita. Semoga lebih hebatlah untuk tahun hadapan. Mudah-mudahan program ini akan terus berjalan
berjalan dengan baik pada masa akan datang dan memberi impak yang sangat besar pada perkembangan anak-anak, iaitu pada perkembangan menyeluruh anak-anak lah, daripada perkembangan fizikal, bahasa, kognitif, kreativiti dan sosial anak-anak. Kami berharap agar ibu bapa dapat join lagi untuk tahun-tahun akan datang, so that kita dapat bantu kanak-kanak ni dan teruskan untuk bersama AKE dan AKE also. AKE 2026 awesome! AKE Olympic